Gini, bapa boleh buta mata kalau kata ada kecil manis. Dia kisah dia gini. Bila kita makan tak terkawal, gula kita 10 ke atas, lama-lama kesan-kesan gula tu menyebabkan darah tu gerah. Nama lain dia aterosklerosis. Aterosklerosis ni adalah lemuk lah. Kita makan benda manis, masuk dalam badan, dia ada hidro tu pak. Kecil manis dengan kolesterol. Aterosklerosis tu adalah kolesterol lah. Jadi dia gerah dah. Saluran darah dekat mata ni dia halus sangat. Suti tak nampak. Pandangan mata tak nampak. Jadi dia gerah, dia pecah saluran darah dekat mata. Jadi itulah menyebabkan buta mata. Kisahnya makan tak terkawal. Kalau kita jaga makan, insya-Allah dia lambat lagi nak punah. Dia akan punah. Dia akan punah. Tapi kalau kata kita patih, dia lambat lagi kena. Kalau kita makan ubat, dia lambat lagi kena. Semua dia akan punah belaka. Tapi kawal cara makan, insya-Allah dia lambat lagi nak kena.